Terangkan kaedah asas penilaian kualiti biskut. Yang ketiga, Jelaskan kepentingan pemeriksaan kualiti dalam pembuatan biskut. baik, terima kasih. Yang kedua, terangkan kaedah asas penilaian. Yang ketiga, jelaskan kepentingan. Okay, so basically dalam kelas ni kita ada 3 topik utama, iaitu aspek penilaian, kaedah penilaian dan kepentingan. Pandai. Okey. Okey, boleh bacakan saya apa itu pemeriksaan kualiti? Azwina, boleh tolong saya baca? Boleh, Miss. Pemeriksaan kualiti adalah satu proses penting dalam industri makanan bagi memastikan produk yang sampai ke tangan pengguna memenuhi standard tertentu dari segi rasa, rupa, tekstur dan keselamatan. Okay, baik. Terima kasih. So, basically, pemeriksaan kualiti ini ada satu benda yang penting dalam industri makanan. Okey, tujuan yang pertama tadi adalah aspek penilaian kualiti. Okey, kita ada 5 aspek. Yang pertama, rupa. Yang kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir, berat. Okey, baik. Terima kasih. Okey, bagi aspek yang pertama tadi, rupa. Okey, rupa ni dia merangkumi 3 bahagian lah, iaitu bentuk, saiz dan juga warna. Okey, bentuk, contohnya bulat, segi empat ataupun bentuk-bentuk khas. Biskut-biskut yang ada bentuk bulat, contohnya chocolate chip cookies. Okey, bentuk-bentuk khas. Kalau elemen London bentuk apa, guys? Okey, semprit bentuk bulat. Okey, bunga. Okey, saiz pula, diameter ataupun ketebalan. So basically, dua benda ni kena seragam, kena konsisten sebab kita bakar dia dalam satu oven yang sama. So kalau diameter dah sama, tebal dah sama, nanti biskut kita akan ada yang tidak masak, ada yang hangus. Okey, boleh? Boleh. Bagi warna pula, okey, warna yang tepat untuk pembakaran biskut adalah perang keemasan. Kalau dia pucat, dia berkemungkinan untuk tidak masak. Kalau dia berwarna gelap pula, dia berkemungkinan untuk terlebih masak ataupun hangus. Okey, penampilan yang menarik memberi kesan pertama kepada pengguna. Apa orang cakap? First impression. Pandai. Seterusnya, tekstur. Okey, tekstur merujuk kepada rasa biskut ketika disentuh atau dikunyah. Biskut harus rangup tetapi tidak terlalu keras. Okey, tapi tekstur ni dia subjektif, bergantung kepada jenis biskut yang kita buat. Kalau soft cookies, perlukah dia rangup? Tidak, dia perlu ada tekstur yang lembut. Pandai. Okey, kerenyahan yang sesuai menunjukkan keseimbangan bahan dan proses pembakaran. Okey, proses pembakaran di situ maksudnya kalau kita kurang masa pembakaran, dah sesuai masa tu, biskut akan jadi lembut, dia tidak rangup. Faham? Okey, seterusnya aroma. Okey, aroma dinilai dari segi jenis dan intensiti bau. Apa tu intensiti? Level. Okey, contoh aroma yang basic kita hidup dari biskut-biskut ialah mentega, vanila dan juga coklat. Okey, contoh intensiti tadi ada kuat, sederhana ataupun lemah. Kalau dari jauh lagi kamu boleh sudah hidup aroma coklat dari biskut yang kena buat tu. Maksudnya dia berintensiti kuat. Pandai. Kalau kamu perlu tarik nafas dalam-dalam baru dapat hidup bau-bau butter cookies tu, maksudnya dia berintensiti tinggi. Lemah. Azwina. Okey. Seterusnya rasa. Okey, rasa, keseimbangan antara manis, masin dan rasa lemak memainkan peranan penting dalam penerimaan pelanggan. Okey, rasa ni kena balance, tidak boleh terlalu manis dan tidak boleh masin yang teramat. Boleh? Boleh.
Kamu rasa pelanggan akan puas hati kah kalau makan biskut yang terlalu manis? Tidak. Yang terlalu masin? Kamu puas hati? Tidak. Baik. Seterusnya berat. Okay. Berat setiap unit perlu mengikut spesifikasi piawaian. Ini penting bagi memastikan pelanggan mendapat nilai yang setara dan membantu dalam kawalan kos dan pembungkusan. Okey. Berat ni setiap unit biskut yang kamu buat tu kena seragam. Kalau biskut yang pertama kamu buat sudah 5 gram, yang seterusnya kena 5 gram juga. Sebab macam saya cakap tadi, kamu bakar dalam satu oven yang sama. Lepas tu bila packaging, pernah beli biskut yang dia tulis dekat packaging dia berat bersih 450 gram, pernah? Okey, di situlah benda ni memainkan peranan penting. Contohnya biskut semua 5 gram. So dalam ni 450 gram ada berapa biskut dalam tu? 9 kan? Okey, so yang kedua sebab biskut tu nak seragam, dia hanya ada 14 macam tu je. Tak seragam kan? Ini menimbulkan aduan pelanggan. Pelanggan tak puas hati kan kalau kamu beli dua bungkus biskut. Satu tu dalam dia 4, satu dalam dia 5. Adakah kamu berpuas hati? Tidak. Okey. Mesti komplain kan? Okey. So setakat ni untuk tujuan kita yang pertama semua clear? Ada apa-apa soalan? Tidak. Okey, baik. Boleh kita beralih kepada tujuan yang kedua? Boleh. Baik. Okey. Okey. Tujuan yang kedua iaitu kaedah penilaian kualiti. Kita ada 5 kaedah penilaian kualiti. Yang pertama sentuhan. Okey, sentuhan melibatkan penggunaan daya sentuh bagi menilai kekerasan, kelembutan dan kerataan. Okey, bagi penilaian ni biasanya panel akan patahkan biskut untuk cek sama ada biskut tu rapuh ataupun tidak. Okey, boleh? Boleh. Yang seterusnya berat. Okey, berat melibatkan penggunaan alat penimbang bagi memastikan setiap unit mempunyai berat yang konsisten. Macam yang saya cakap tadi 450 gram tu. Macam mana mau tahu kualiti biskut tu sudah cukup 450 gram? Perlu menggunakan penimbang. Maafkan saya, ada sedikit kesilapan teknikal di sini. Okey, penilaian yang seterusnya penilaian visual. Okey, penilaian visual melibatkan penggunaan daya penglihatan bagi melihat bentuk, saiz, warna dan kecacatan. Basically kita hanya menggunakan daya mata lah. Kita hanya perlu tengok biskut tu sama ada bentuk dia seragam ataupun tidak, saiz dia okey ataupun tidak, dan adakah sebarang kecacatan yang terdapat dalam biskut tadi. Seterusnya bau, melibatkan penggunaan daya bau iaitu hidung bagi mengenal pasti jenis dan intensiti bau. Okey, dalam pemeriksaan ini juga kita akan dapat kesan masalah kerosakan bahan, contohnya minyak yang tenyik, ataupun kita dapat deteklah cross contamination di situ, iaitu pencemaran silang. Ada yang tahu apa itu pencemaran silang? Okey, pencemaran silang itu adalah pemindahan bakteria berbahaya daripada manusia, haiwan ataupun kawasan yang kotor kepada makanan yang sedia untuk dimakan. Okey. Seterusnya rasa. Boleh tolong saya baca Siti Hasma? Melibatkan daya merasa iaitu lidah bagi mengenal pasti rasa asas seperti manis dan asin serta periksa tambahan. Okey, terima kasih. So basically dalam penilaian ni kita perlu rasalah, panel akan makan biskut tu untuk dia rasa sama ada biskut tu sudah cukup manis ataupun dia ada manis yang berlebihan.
piawaian. Okey, memastikan kepatuhan terhadap piawaian dan peraturan keselamatan makanan. Okey, kita ada dua piawaian yang perlu dipatuhi, iaitu HACCP dan juga ISO. Siapa tahu apa dua benda yang saya sebut ni? Okey, basically dua benda tu adalah standard keselamatan makanan yang diterima secara global. Ni satu dunia lah terima standard ni yang menilaikan keselamatan makanan terhadap risiko kimia, mikrobiologi dan juga fizikal. Okey? Seterusnya kepuasan pelanggan. Boleh tolong baca Siti Fatimah? Kepuasan pelanggan berbina kesediaan jenama, menggalakkan pembelian berulang dan penting untuk kejayaan jangka panjang perniagaan. Okey, betul. Produk yang sedap dan konsisten boleh membina kepercayaan pelanggan. Macam yang Miss cakap tadi, bila kamu sudah rasa tempat tu sudah, kamu akan repeatkan. So, benda tu akan membantu menguntungkan tentunya syarikat ataupun perniagaan. Boleh? Okey, seterusnya mengurangkan pembaziran. Okay. William, tolong Miss baca. Mengenal pasti masalah pada peringkat awal pengeluaran seperti kejahatan atau ketidaksesuaian dapat menyebabkan kos pengeluaran. Okey, apa yang kamu faham dari apa yang William baca tadi? Kenapa pemeriksaan kualiti ini dapat mengurangkan pembaziran? Okey, kamu tolong okey? Okey, kalau kamu sudah cek kualiti tu, first lagi kamu sudah tahu biskut ni cacat. Adakah kamu akan lanjut keluarkan biskut ni? Adakah kamu akan melanjutkan untuk packing biskut ni? Tidak. So, jadi di situ kamu sudah jimat dari proses packaging kan? Okey, itulah kepentingan dia. Yang seterusnya dan yang terakhir iaitu kawalan kos. Meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengelakkan pengeluaran produk yang perlu dibuang. Okey, produk yang rosak ataupun ditolak akan meningkatkan kos. Contohnya kos refund. Bila orang refund, syarikat kita yang perlu tanggung kos postage kan? Bila refund, pasti kita kena bagi biskut yang lagi baru. Kita kena keluarkan kos dari situ. Jadi itu akan menyebabkan kerugian. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sebelum tu, ada apa-apa soalan tak? Berkenaan 3 tujuan tadi. Ada? Tidak, okey. So, semua boleh scan QR yang Miss bagi di depan ni untuk kertas penerangan. Sudah Miss? Sudah, okey. Miss bagi kamu masa dalam 10 ke 15 minit untuk baca dulu sebelum kita ke step yang seterusnya. Sudah? Sudah. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan daripada? Okey. So, kita beralih kepada kuis. Kan kamu semua sudah faham? Tiada soalan kan? Sudah. Jadi Miss yang akan tanya kamu. Boleh? Boleh. Okey. Semua boleh buka phone. Boleh scan QR yang Miss akan bagi ni, okey? Okey Miss. Sudah ready untuk scan QR? Sudah. Jawab kuis ni tanpa merujuk kertas penerangan yang Miss bagi tadi, okey? Okey. Okey. Sudah? Sudah. Sudah Miss. Baik, masa lagi. Sudah. Kalau semua sudah ready, boleh bagi
berikut yang manakah bukan aspek penilaian kualiti biskut? Okey. Siapa yang jawab aroma dulu? Okey. Tengok siapa yang mendahului. Okgo. Okey, soalan yang kedua. Kaedah penilaian visual menggunakan terai hidup. Betul ataupun salah? Penilaian visual. Betul ataupun salah? Salah. Okey, baik. Pandai semua. Kamu faham tadi kan apa yang disajar? Faham. Okey, 1, 2, 3 sudah mula naik ke atas. Okey, soalan yang ketiga. Biskut perlu dipatahkan untuk memeriksa kerenyahan. Betul ataupun salah? Betul. Siapa yang jawab salah tu? Nanti jumpa Miss, okey? Okey, soalan seterusnya. Rasa yang konsisten dapat menggalakkan pembelian berulang. Betul ataupun salah? Dia betul. Okey. Seterusnya. Soalan yang kelima. Yang manakah bukan kepentingan pemeriksaan kualiti? Memastikan kualiti produk, kepuasan pelanggan, membantu mempercepatkan proses pembuatan biskut ataupun kawalan kos. Yang manakah bukan kepentingannya? Membantu mempercepatkan proses pembuatan biskut. Betul semua. Pandai. Okey. Soalan yang terakhir. Pencemaran silam dapat dikesan melalui kaedah pemeriksaan bau. Betul ataupun salah? Jawapannya betul. Okey. Kita lihat siapa yang kena. Isaac. Siapa Isaac ni? Okey. Yang kedua chicken dan yang ketiga. Yang pertama. Okey, go. Okey, go. Okey, nanti kita jumpa Miss untuk klaim hadiah, okey? Okey. Okey, okey. Okey, semua boleh scan kertas tugasan yang Miss letak di depan ni untuk pembelajaran sendiri. Silakan berikan juga kopi, okey? Okey, boleh jawab. Miss bagi kamu masa 15 minit. Hanya ada 4 soalan. 15 minit cukup tak kan? Satu soalan cukup. Okey, boleh mula menjawab. Okey, sudah guys? Ya. Okey. Tunggu balik. Okey. Sudah Olivia? Okey, terima kasih. Okey. Kita bagi pada ringkasan pembelajaran. Okey, aspek penilaian kualiti biskut. Ada 5 tadi. Boleh seseorang beritahu Miss apa 5 aspek tadi? Rupa, tekstur, rasa, aroma, berat. Okey, pandai. Yang kedua, kaedah asas penilaian kualiti biskut. Azwani, boleh bagi tahu Miss? Boleh, Miss. Okey. Pertama visual, kedua Visual, rasa, rasa, tiga sentuhan, sentuhan, empat berat, yang kelima berat bau. dan juga bau. Okey, pandai Hazwani. Terima kasih sebab take note. Dan yang ketiga, kepentingan pemeriksaan kualiti
Miss, apa kepentingan pemeriksaan kualiti? Memastikan kualitas produk. Memastikan kualiti produk lagi, Memenuhi piawai memenuhi piawaian, seterusnya kepuasan pelanggan lagi, mengurangkan pembaziran, mengurangkan pembaziran, dan yang terakhir kawalan kos. Baik, oke semua terima kasih. Oke, next class kita akan belajar penyediaan laporan akhir aktiviti penyediaan biskut. Sebelum ini kita sudah belajar kemasan akhir kan? Hari ini kita belajar pemeriksaan kualiti kan? Next, langkah seterusnya kita akan buat laporan akhir. Oke? Nanti Miss akan bagi kertas penerangan untuk kamu baca sedikitlah, dan kamu boleh buat research juga dari Google, oke? Berkenaan dengan tajuk ni. Nanti next class Miss akan tanya kamu sedikit soalan. So make sure kamu baca lah apa yang Miss bagi nanti, oke? Oke. Oke, ini saja kelas kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Ya. Miss harap apa yang Miss share dengan kamu hari ini bermanfaat dan kamu dapat aplikasikanlah di dunia luar masa kamu bekerja nanti kah? Oke? Oke, baik. Sebelum itu siapa petugas 5S tadi? Dapat datang kan, Rafida? Nanti pastikan sebelum kamu turun rehat, kamu kemas dulu kelas. Susun meja ni berterabur ni, tak selesa kawan-kawan kamu belajar. Oke? Sampah-sampah yang ada di bawah tu tolong pungut. Oke? Bawa kawan-kawan kamu tolong juga. Kamu jangan biarkan dia buat kerja sendiri, oke? Kelas ni kita guna sama-sama, kita kemas sama-sama. Oke? William, oke? Tahu macam sakit ni? Pastikan jaga kesihatan, oke? Next week kita akan belajar tajuk baru. Oke?